Hi guys! So, seperti yang tertulis di title, saya akan buat Bandung Jakarta Shopping Haul. Tapi ni lebih kepada Bandung lah. Sebab kat Jakarta kita just singgah satu malam untuk tidur. Lepas tu kita singgah kedai Madura. Dan ni kita dah pergi airport. So, macam shopping sikit sejak. Okay, antara tempat-tempat lain di Indonesia yang aku pernah pergi, aku rasa Bandung 9/10. Bandung nombor 1. Okay, sebab apa? Sebab makanan dia murah. Bukan makanan je lah, shopping, makan semua murah. And then food heaven tau, kat sana banyak jenis makanan yang unik, menarik, sedap. Lepas tu orang dia pun baik-baik. And then dia punya cuaca pun best. Tak panas, tak sejuk. And ada setengah tempat tu sejuk. Nanti korang boleh tengok vlog Bandung tu. Tak tahulah bila kan, sebab tak edit lagi. Yang ni kita buat dululah shopping haul ni. Sebabnya barang-barang dalam ni aku nak pakai. Kalau tak buat video tak boleh pakai. Kita nak buat shopping haul kan. So it's been a week dah pun dekat dalam luggage. Kecuali barang-barang yang aku dah sort untuk bagi orang kan. Nanti aku dah bawa keluar lah. Tapi yang ni macam barang-barang aku. So let's go. Okay, so kita nak mula dengan makanan-makanan dulu. And makanan-makanan ni mostly kita beli kat kedai Madura dengan Alfamart ataupun Indomaret. Okay, Alfamart dengan Indomaret tu macam 7E ataupun KK lah kat sini. Tapi bukan 7E Malaysia, 7E Thailand. Sebab dia banyak barang dalam tu guys. Makeup, hair care, skin care, makanan jangan cakap lah, memang banyak dah. So kita ada brownie soft cookie. Purchase with purchase. Okay, akak cashier tu berjaya memujuk saya lah beli purchase with purchase. Sebab selalunya akak-akak Watson tak berjaya. Tapi kat sini berjaya. Sebab dia macam murah lah kan guys. Sauce coklat is from Indomaret. By the way ni macam, korang pernah tak tengok yang macam crispy cream puff? Dia sama je rupa dia. Pocky snack. Creamy roast punya flavour. Tango brownies crispy. Ni macam yang Henol Sinopal. Korang ingat tak? Loose from Laris. Dia cheese ball macam tu. Chewing gum. Orang Indonesia kalau datang Malaysia, dia orang cari barrels tau, chocolate barrels. Tapi orang Malaysia kalau datang Indonesia, dia orang akan cari Silver Queen. So I got 2 flavor. Sebenarnya ada 3, tapi lagi satu tak tahu hilang pergi mana. So yang ni ada yogurt berry, and lagi satu ni yang milk chocolate with cashew nut. Ada 2 keropok unik. Okay, yang pertama, tada! Okay, kenapa unik? Sebab dia rasa terserah. Ni flavor apa? Perasa apa? Tak tahulah. Rasa terserah. Lepas tu tengok ada banyak orang-orang lidi. Terserah. So kita tak tahulah rasa apa. Tada! Ini bukan makanan kucing. Dia memang cakap kat sini. Ini makanan kucing. Lepas tu dia potong. Ini snack buat kamu. Macam tu. So yang ni dia ada bagi tahu lah flavor bawang. Nampak tu? Rasa bawang. 3-in-1 punya chocolate from different brands. Kita ada Chocolatos. Chocolatos kita ada 2. Satu dark chocolate, satu coklat biasa kot. Okay, lepas tu Bang Bang. Lepas tu kita ada Nestle dan Kau. Lepas tu kita ada, kita dah tak ada. Ada tu je. Biskut Beta ada 2 flavor. Satu caramel, satu coklat. Lepas tu kita ada snack cheese, donut, fruit tea from Sosro. Farmhouse macam ni dalam dia. Ada banyak ni. Nampak aku dah share dengan orang. Yang ni rasa dia macam, tahu tak coklat Cadbury yang macam caramel sikit tu, yang macam sekarang dah tak ramai, dah tak banyak jual tu. Yang macam tu rasa dia. Kita ada banana cha-cha. Ni macam kerepek pisang, lepas tu dia salut dengan coklat. Oh ni basreng balap. Tak tahu lah ni apa, dia macam kerepek lah. Okay, Indonesia ni famous dengan snack tau. Jajanan cemilan diorang panggil. Cemilan diorang banyak. Seblak ceker ataupun seblak ceker. Aku tak tahu macam nak sebutnya. Okay, maafin saya ya bu, pak, kalau misalnya saya salah ngomong. Tapi menurut saya seblak ceker baru macam sedap sikit dengar. Macam jauh-jauh sikit. Random aku beli tepung kat situ. Sana kan ada bumbu-bumbu. And bumbu-bumbu lah, rempah-rempah ke, tepung ke. Memang murah situ. Love. And banyak pilihan. Banyak dah pilihan. Dan murah. Sebab aku cakap aku suka. Aku suka tau. Lagi satu tertinggal. Kita ada Nexstar Cheesecake Pie. Okay, itu sahaja makanan. Apa yang paling aku suka beli kat Indomaret ialah Fresh Care. Ini Fresh Care bukan sebarang Fresh Care, okay. Dia macam 2-in-1, okay. Dia boleh macam jadi inhaler and boleh roll minyak panas. So kita suka. Ni flavor matcha flavor
flavor matcha. And then yang ini fruity. Aku ada yang original punya, yang warna merah. Yang tu aku beli dekat Shopee. Yang ni lagi murah lah beli kat sana. Sebab ni kan memang produk sana, tak silap aku. Kalau tak silap lah. Bawah dia balm. Lepas tu kau beli inhale juga. Cool kan? Sebab tu aku beli. Sebab cakap Malaysia susah nak jumpa. Lepas tu acne patch. Sebab acne patch dia comel. Nampak ada banyak-banyak shape. Jisan punya sabun. Jisan punya sabun memang best. Aku selalu beli kat Shopee. Tapi ni ada jual kat sana and murah sikit, so aku belilah. So ada ubat gigi lah. Ubat gigi pun nak beli. Hijab perfume and hair perfume. Tada! Telekong. Telekong ni kita beli kat Pasar Baru. Okay, Pasar Baru tu, alah, tak nak explain. Korang kena tengok video aku nanti. Okay, tapi ni kita beli kat Pasar Baru Telekong. Okay, nak vibes Ramadan kan, nak lebih semangat lah. Alasan tak baik. Dalam ni ada baju raya. Tak nak reveal. Tak nak reveal warna. Rahsia. Lah, kau siapa? Tapi suka hati akulah, kan? Kita ada lotion daripada Herboris. Aku rasa ni local punya produk, tapi dia ada jual dekat dia punya Watson juga. Wardah punya cleanser. Kat sana murah. Sebab Wardah ni kan daripada Indonesia. So kat sana murah. Sebab tu aku beli. Lepas tu ada Emina punya sunscreen. Yang ni pun murah. Wardah punya, aku tak pernah tengok produk ni dekat Malaysia. Tak tahu kalau aku yang terlepas pandang. Tapi yang ni, apa ni, moisturizer. Lepas tu cleanser juga. Sebab memang kat sana murah. Sebab Wardah dekat Malaysia, dekat drugstore, dia macam susah nak buat sale tau. Geram. Dia susah nak buat sale. Macam brand lain semua buat sale. Wardah, budak Wardah seorang ni je tak nak buat sale. Sebab tu aku beli kat sana. Setting spray. Saja nak try. So tu je kita punya shopping haul. Tak adalah banyak-banyak now macam tak ingat dunia. Masih ingat dunia lagi. Sebab duit dah habis. So apa yang saya boleh cakap, Bandung memang best. Bandung memang, sekali lagi saya cakap, Bandung 9 out of 10. Okay, minus 1 sebabkan trafiknya. Tapi yang lain semua almost perfect lah. Kira nak kata makanan, harga, orang-orangnya, cuaca, tempat melawat, semua memang best. Aku Bandung tu pun dah okey dah untuk aku shopping. Faham tak? Bandung pun ada je mall. Tapi kita orang tak pergi mall. Kita orang banyak pergi tengok tempat-tempat yang macam nature. Macam tu. Dengan kalau shopping ni, kita orang shopping banyak dekat Indomaret, Alfamart, ataupun kita pergi Pasar Baru. Pasar Baru tu macam kalau kat Malaysia ni macam Pasar Payang lah. Okay, dia ada banyak tingkat, banyak gila benda jual kat situ. Semua benda ada. Macam Pasar Siti Khadijah, macam GM Klang. Macam GM Klang kalau orang-orang Selangor kan. So Bandung pun dah cukup dah untuk aku lah. Untuk aku yang shopping boleh-boleh lah. Tak adalah melampau sangat, tapi nak juga shopping. Pasar Baru okey. Bandung pun dah kira okey. Tapi kalau korang memang betul-betul nak all out shopping, pergi cari local brand dan perfume, bag apa semua tu, boleh pergi Jakarta lah. Aku rasa aku tak boleh komen banyak pasal Jakarta. Sebab kita kat Jakarta tu, kita memang singgah untuk tidur. And then esok tu kita pergi satu kedai. And then dah kita pergi airport balik Malaysia. So thank you so much for watching guys. Bye.